Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama aku lagi di video aku yang ke-23 ini. Di mana di dalam video aku kali ini aku akan kongsikan kepada kamu satu lagi perkara yang perlu kamu pelajari kalau kamu ingin menjadi seorang YouTuber yang berjaya dan bermanfaat di YouTube ini. Okey, kita teruskan saja kepada video aku yang ke-23. Di mana dalam video aku yang ke-23 ataupun fasa ke-23 ini, aku akan berkongsikan kepada kamu dengan tajuk menguasai tajuk video. Ini adalah perkara yang kamu kena pelajari. Okey, di dalam tajuk ini terdapat 5 bahagian yang perlu kamu pelajari. Okey, bahagian pertama ialah kamu kena belajar berkaitan dengan tajuk SEO ataupun Search Engine Optimization. Maksudnya di sinilah kamu kena belajar menggunakan kata kunci yang tepat untuk kamu membuat topik, tajuk ataupun penerangan dalam video kamu. Okey, dan yang kedua, kamu perlu belajar berkaitan dengan tajuk curiosity ataupun tajuk rasa ingin tahu penonton kamu. Okey, jadi apa yang perlu kamu pelajari berkaitan dengan tajuk curiosity ini adalah kamu menggunakan hook yang membuat penonton kamu tertanya-tanya apa yang akan berlaku seterusnya di dalam video kamu itu. Okey, dan perkara yang ketiga, kamu juga perlu mempelajari berkaitan dengan tajuk benefit iaitu manfaat. Kamu kena jelaskan apakah hasil yang akan penonton kamu dapat apabila mereka menonton video kamu sampai selesai. Okey, dan perkara yang keempat yang perlu kamu pelajari dalam topik menguasai video ini ialah kamu kena belajar berkenaan dengan tajuk beremosi. Okey, di mana di dalam video kamu harus meletakkan emosi-emosi yang di mana emosi-emosi ini yang juga boleh dirasai dan mempengaruhi penonton kamu semasa mereka menonton video kamu. Contohnya takut, terkejut, sedih, gembira dan sebagainya. Okey, dan perkara yang terakhir sekali ataupun tajuk terakhir sekali di dalam topik menguasai tajuk video ini yang perlu kamu juga pelajari ialah tajuk yang meningkatkan CTR ataupun click through rate, di mana kamu belajar menggunakan tajuk dan thumbnail yang menarik. Ini akan meningkatkan kemungkinan penonton kamu untuk mengklik video kamu. Dan lepas tu kamu juga boleh membuatkan janji yang relevan berkaitan tajuk kamu yang sepadan dengan isi video kamu supaya penonton kamu tidak merasa kecewa apabila mereka menonton video kamu. Okey, itu adalah perkara-perkara yang perlu kamu pelajari dan kuasai di dalam video aku dalam fasa yang ke-23 ini. Okey, macam mana kalau kamu merasakan pengkongsian aku ini dapat membantu kamu menuju menjadi seorang YouTuber yang berjaya dan bermanfaat di YouTube ini? Kamu komen, kamu subscribe. Kalau kamu ada pertanyaan, ada persoalan ataupun kamu ada cadangan-cadangan untuk aku buat dalam video aku, kamu tulis di ruangan komen. Okey? Kalau kamu merasakan perkongsian aku ini dapat membantu kamu, dapat memberi semangat kepada kamu, okey, jangan lupa kamu follow aku. Kalau kamu nak info yang lebih melanjut lagi, jangan lupa kamu tunggu video aku yang seterusnya. Okey, apa yang paling penting sekarang ini, kamu sharekan juga video aku ini kepada kawan-kawan kamu yang ada di luar tu yang juga mereka ingin menjadi seorang YouTuber yang berjaya dan bermanfaat di YouTube ini. Okey, kita jumpa aku di video aku yang seterusnya. Jangan lupa belajar jadi kreator, satu hari satu langkah. Assalamualaikum. Bye bye.